Di belakang saya ni, kalau kamu nak tahu, adalah semua pusat-pusat sindiket perdagangan manusia dan scam. Ini adalah kawasan yang digelar sebagai Shwe Kok Ko ataupun Yatai. Yatai ni, kalau kita ikut pada sejarah, dia dibina oleh satu musibat yang bernama Shi Zhenjiang. Shi Zhenjiang ni asalnya daripada China, tetapi dia mendapat citizenship di Cambodia, dan dia lah orang pertama yang buka pusat sindiket terbesar di Sihanoukville, Cambodia dulu. Dan setelah dia berkembang pesat di Sihanoukville, maka pada tahun 2020 dia telah pun beroperasi di sini. Seluruh bangunan yang ada di belakang saya ni adalah milik Shi Zhenjiang. Dan akhirnya dia telah ditangkap oleh pihak polis Thailand di atas permohonan warrant daripada Interpol China, dan sehingga sekarang dia masih lagi ada di penjara Bangkok dan menunggu masa untuk diekstradisi ke China. Saya dengar kabar kata kerajaan Thailand tidak akan menghantar dia ke China, dan saya dengar dia sedang lumpuh separuh badan di dalam penjara Bangkok. Mari kita doakan agar dia cepat mati dan meninggal dunia secepat mungkin. Jadi, siapakah di belakang Shi Zhenjiang? Adalah Sao Citu. Sao Citu ni, General Sao Citu ni, Kolonel Sao Citu. Kolonel Sao Citu ni adalah pengasas kepada Border Gate Force BGF Army. BGF Army Myanmar, dia yang menjaga semua pusat-pusat scam daripada sana bangunan grey hinggalah ke sini bangunan yellow. Ini adalah wilayah semua milik Sao Citu. Jadi dia jaga. Kalau Yatai, kalau Myawaddy, jaraknya lebih kurang 20 km daripada sini. Sungai ni yang membezakan di antara Thailand dan Myanmar. Jadi sungai yang di belah sana Myawaddy, sungai yang di sini adalah Shwe Kok Ko. Jadi kalau kamu lihat bangunan-bangunan yang ada ni, semuanya pusat-pusat scam. Dan boleh tengok berapa banyak lagi bangunan-bangunan baru yang akan didirikan. Dan kalau kita tengok di sebelah sana, sangat mustahil untuk mereka keluar daripada sana dan lari masuk ke Thailand. Kerana kalau kita tengok, kamu boleh nampak satu tembok di sini. Kamu boleh nampak satu tembok. Tembok yang tinggi di bangunan warna putih itu. Di semua kawasan ni ada tembok. Cuma kita tak nampak daripada sini. Jadi, mana-mana mangsa daripada sebelah, dia tidak boleh sesuka hati lompat dan cross ke sini. Kerana di kawasan ini juga ada askar-askar BGF yang menjaga. Semua sepadan di antara Thailand dan juga Myanmar. Jadi kita tengok, begini keadaan sepadan dia. Boleh pergi tengok secara dekat. Adakah kamu boleh berjalan? Ya. Kamu tak perlu berenang. Kamu hanya perlu berjalan, kamu boleh sampai daripada Thailand ke Myanmar. Ini adalah masalah yang kita hadapi. Dan ada satu kenangan manis ketika operasi tahun 2023 dulu, di mana akhbar utusan pernah memasukkan satu berita. Dia highlight berita tu yang saya terpaksa curi bot dan bawa mangsa masuk ke Thailand dan kita tenggelamkan bot itu. Itu berlaku di kawasan ini. Satu bot yang kita curi daripada sana, lalu mangsa naik bot itu, lalu sampai ke sebelah. Ketika itu air naik, memang air tinggi. Lalu bot itu kita lubangkan untuk dia tenggelam. Jadi ini adalah pengalaman, dan saya kira di Yatai tak ramai dah. Cuma rakyat Malaysia paling banyak sekarang di Taichung. Dan kita akan ke Taichung pula untuk tunjuk kepada anda semua bagaimanakah pusat-pusat sindiket di Myanmar beroperasi dan bagaimanakah rupa bentuk mereka. Terima kasih.